Aku tak tahu coverage dia bagus tak bagus ni. Okay. So terima kasih banyak. Okay, first of all, Sifu nak jelaskan dekat sini. Dalam kelas ni sebenarnya kita akan bincang 3 benda yang utama lah. Perkara yang pertama adalah berkaitan dengan pembiayaan, di mana kita sembang tentang pembiayaan yang ada. Yang kedua tentang grant, grant yang ada. Dan yang ketiga adalah apa persediaan yang tuan-tuan kena buat lah. Alright, untuk dapatkan grant-grant ni semua. Okay. So dari segi presentation, saya boleh guna yang sebelum ni untuk just kita sharing-sharing. Tapi sebenarnya saya lebih suka untuk kita bercakap secara berdepan macam ni. Sebab kerana kalau kita gunakan just, sebab saya pun tak boleh nak communicate dengan tuan-tuan dalam bentuk bersemuka, untuk harap ini akan membantulah. Okay, first of all nak tanya, dah baca ke belum e-book yang saya bagi tu? Dah baca tak? Cik Munir macam mana? Dah baca ke belum? Dia baca. Okey, boleh faham sikit-sikit. Dalam tu ada 2, satu pembiayaan MARA, satu lagi adalah grant agro muda lah. Okey. So itu 2 benda yang memang kita kena tahulah. Okey. Okay, so saya cuba untuk kongsikan. Ada soalan boleh bertanya kalau ada soalan Betul. Oh, okey. Kalau tak bagus tak apa. No problem. Yang penting sekarang ni saya pun nak jelaskan kepada tuan-tuan semua benda ni. Sebab dia macam ni tau. Cik Munir, Cik Nurhan dan semua yang lain. Tuan-tuan, apa yang tuan-tuan akan dapat daripada yang Sifu offer sekarang? Pertama adalah dari segi e-book tu. E-book tu adalah untuk bacaan. Sebab Sifu tak boleh nak terangkan the whole thing Cik Munir daripada dalam satu kelas. Tak boleh sebab kita cuba nak make it short. So apa yang kita boleh buat, Sifu dah bagikan e-book. So tuan-tuan baca kat situ, kalau tak faham boleh tanya balik. Alright. So dari konsep kita 3, kita akan bincang tentang pembiayaan, tentang grant dan juga persediaan. Ini 3 benda yang penting. Okay. Sebenarnya ramai usahawan kita yang saya pernah jumpa, sebenarnya diorang ni bijak lah. Bijak dalam arti kata diorang boleh tahu apa pembiayaan yang ada, apa grant yang ada, apa persediaan yang dibuat. Faham tak? 3 benda ni penting. Okay. Kalau tuan-tuan tak kisahlah, kalau macam sekarang kita tak layak lagi untuk marah, kita tak layak lagi sebab bulan 11 ni memang masa yang agak kritikal, di mana banyak tempat lah permohonan dah habis. Okay, especially kalau skim putra memang dah habis. Contoh di bawah marah di bawah marah kalau kita pergi pembiayaan nanti. Okay, so situ nak semua orang jelas 3 benda ni yang kita akan make it short within 1 hour je. Alright, saya akan terangkan 3 benda ni. Okay, yang pertama, tuan-tuan kalau ada masalah just let me know ataupun komen. Alright, komen beritahu saya tak faham dan sebagainya. Kalau Sifu tak ada apa-apa pertanyaan, Sifu akan proceed bercakap terus. Boleh macam tu? Boleh semua? Boleh sebab kenapa? Nanti kita bertanya nanti susah pula so direct je. Okey, alhamdulillah. Okey, pertama kena faham dalam government punya ni, kita banyak bercakap keseluruhan ni sama ada pembiayaan ataupun grant. Kita fokus hanya kepada yang di bawah kementerian ataupun agensi kerajaan. Sifu tak sentuh about funding society, tak sentuh about commercial bank. I won't touch about that. Okay, sebab benda-benda tu agak complicated in term of interest dia tinggi dan sebagainya. So kita akan fokus kepada 3 benda. Yang pertama adalah pembiayaan, grant, persediaan. Alright, so kita masuk kepada bahagian yang pertama, pembiayaan. Dalam pembiayaan yang disediakan oleh agensi kerajaan, dia ada pertamanya dia melalui MARA. Okay. Yang keduanya melalui tekun. Yang ketiga melalui amanah ikhtiar. Yang ini kita tak sentuh lah. Amanah ikhtiar ni wanita dan diorang lebih arif lah. Betul Cik Nurhan Terima kasih buka kamera. And then yang seterusnya, kalau ada contoh macam grant madani ataupun pinjaman madani tu pun kita tak nak sentuh. Sebab itu sebenarnya dia agak what we call tricky sikit. Dia duit kerajaan tapi diuruskan oleh bank. Contoh BSN, Maybank, Agrobank Jadi syarat-syarat dia tu lebih ketat berbanding yang kita tengok 3 ni lah. Okey, itu kalau ada pembiayaan. Kalau anda grant nanti, Sifu akan banyak fokus kepada 2 yang utama, iaitu grant agro muda
dan Grand Digital Mara. Okey, dua ni insyaAllah. Dua yang lain tu macam Grand Kerajaan Negeri, contoh macam Dana Usahawan Madani Selangor, Perak ada step, itu kita akan bincang kemudian lah. Alright, so dua benda ni dalam grant kita cuba tentuk. Dan yang ketiga persediaan lah. Okay, sebab ini basic yang tuan-tuan semua kena ada. Okay, basic documentation, macam mana nak prepare, macam mana nak simpan. Okay, so we go on the first one. Untuk pembiayaan, dia ada dua yang utama lah. Mana ikhtiar saya dah cakap tadi, kita tak sentuh sebab dia semua orang tahulah untuk wanita dan sebagainya. Okey, dua ni tekun dan juga Mara. Alright. So Sibu tak banyak buat slide sebab Sibu lebih suka untuk kita berbincang secara macam ni supaya nampak muka lebih sampai ilmu kan. Okey. So tekun ni dia ada satu skim sahaja sebenarnya, skim tekun niaga tu. Tapi adalah beberapa untuk Bumi Putra dan bukan Bumi Putra dan sebagainya. Tapi untuk orang yang pertama kali memohon, tekun hanya bagi maksimum dalam 15K, 30K. Sibu pernah buat, usahawan yang buat, Sibu buat dengan Mara, dia tu buat IT, interior design. Dengan Mara dia dapat 250K maksimum enterprise. Tapi dia pergi tekun dia dapat 40K sahaja untuk kali pertama. Okay, so tekun ni dia agak dan dia mula dah start untuk offer dalam bentuk group. Maksudnya kena cari sahabat dan sebagainya. So tekun ni Sibu tak nasihatkan sangat sebab kalau tuan-tuan nak perlukan modal besar lah. Kalau tuan-tuan perlukan modal yang cukup 10K, 15K, okay, go to tekun. Jelas Jelas Alright. Okay, so bila kita bercakap tentang Mara Mara ni sebenarnya dia what we call Sekejap Situ nak sharing sikit. Mara ni sebenarnya dia macam ni. Ramai orang salah faham. Mara ni dia memang untuk Bumi Putra. Dan syarat-syarat dia kita akan bincang. Tapi sebenarnya dia agak tricky. Tricky maksudnya kat sini ialah ramai usahawan yang pergi pejabat Mara tapi tak dapat. Itu yang berlaku. Sebab dia kerana dia tak faham apa sebenarnya yang pegawai Mara tu nak. Isu dia tu. Sebab kebanyakan tempat bila pergi pejabat Mara, contohlah meniaga nasi lemak, meniaga tepi jalan. Bila kita pergi, dia akan kata kita tak layak. Sebenarnya orang meniaga tepi jalan ni layak. Tapi mesti ada sijil-sijil yang lain lah. Maksudnya kita tak ada premis, kita tak ada kedai. So apa yang kita boleh buat ialah kita ada rumah, kita buat dekat rumah. So kita kena dapatkan sijil FOSIM. Okay, tahu kan sijil FOSIM di bawah KKM. Kalau siapa tak tahu nanti saya bagi link. Okay, FOSIM ni satu sijil yang diberikan oleh KKM kepada usahawan yang buat industri makanan daripada rumah. Okay, so dia dapat satu sijil. Selalunya kalau ada sijil FOSIM ni, tak apa, Nuraidah tak ada masalah. FOSIM ni boleh nanti saya bagi link. Tapi kena guna notebook ataupun tab. Dia tak boleh pakai handphone. Okay, percuma je sebenarnya. Kalau macam nak suruh Sifu buat pun boleh. Selalu Sifu ambil 100 buat semua sampai dapat sijil lah. Kalau tuan-tuan tak ada masa. Tapi kalau nak buat sendiri pun boleh. Percuma. FOSIM ni percuma. Dia akan bagi satu sijil. Di mana sijil tu, kejap kalau ada possible Sifu cuba dapatkan kejap tengok dalam data. FOSIM ni dia agak, dia mudah sangat. Jadi kalau kata tuan-tuan nak tengok, in case of ada lagi kalau ada Sifu cuba dapatkan lah. Cuba tunjuk. Dia satu sijil yang ada, dia valid. Dia memang laku lah. Dia ada jatah negara semua kat situ. So memang diiktiraf oleh KKM. Okay. Jadi kalau siapa yang buat nasi lemak, dapatkan FOSIM, beritahu dekat dia, saya ada gini, insyaAllah dia pertimbangkan. Okay. So kalau bagi yang tak nak, yang nak tahu link FOSIM tu nanti WhatsApp Sifu ataupun nanti Sifu letak dalam group kita Okay. So Sifu share sikit Ini yang sama sebenarnya. Nanti Sifu share juga. Okay. So roughly Mara ni dari 13 skim. So Sifu selalu kongsi 3 yang utama lah. Satu Putra, satu Dananita dan satu lagi adalah SPIM. Okay. Kalau yang macam untuk semua nampak kalau macam Putra ni
dia untuk siapa yang berumur 40 tahun ke bawah. Okey, 40 tahun ke bawah dan dia hanya dapat maksimum 10,000 sahaja. Dia tak boleh lebih. Tapi yang menariknya, dia rasanya negeri-negeri lain dah habis, peruntukan dah habis. Tapi yang menariknya ialah 10K ni kita pinjam 10, bayar 10. Maksudnya dia tak ada profit sharing ataupun bahasa orang panggil interest. Mara Islamik dia tak pakai interest. Tapi kalau skim putra ni dia tak ada pembahagian keuntungan. Maksudnya kita pinjam 10K, bayar 10K. Okey, menariklah untuk yang bawah 40 tahun. Tak kisah lelaki atau wanita. Okey. Yang kedua adalah skim Dana Nita ni lah. Okey, Dana Nita ni untuk wanita yang berumur 18 ke 60 tahun. Tak kisahlah bisnes apa pun. Tapi dia syarat dia mesti ada premis lah. Tapi kalau dia tak ada premis, contoh macam sebut kata tadi yang nasi lemak, dapat oksigen fosil, minta dia 10K ke, 20K ke, macam tu. Jangan minta lebih. Tapi kalau macam Aisyah dah ada studio kan, Aisyah boleh pergi sampai, kalau enterprise sebenarnya kalau kalau untuk Dana Nita, macam Aisyah nak apply Dana Nita, apa istimewa Dana Nita ni ialah, dia kadar keuntungan dia rendah, 3.5%. Pertama. Yang kedua, dia mudah dapat. Okey. Yang ketiga, dia tak ada cagaran kalau 50K ke bawah. Sebab semua pembiayaan mara dia perlukan cagaran ni sebenarnya. Cagaran dia apa? Siapa? Okey, cagaran dia atau penjamin penjamin ni saya tak nak sentuh sebab penjamin 3% daripada jumlah yang kita pohon syarat dia. Tapi penjamin ni keputus adik-beradik lah. So better kita jangan talk about penjamin lah. Kita bincang about cagaran lah. Okay, cagaran dia ada 3. Cagaran yang pertama adalah bentuk aset lah. Dua. 3 tadi termasuk penjamin lah. Penjamin satu. Yang kedua, cagaran yang kedua adalah dalam bentuk aset. Ada tanah, rumah dan sebagainya. Okay, cagaran yang ketiga ataupun yang kedua, cagaran adalah simpanan tetap. Okey, simpanan tetap daripada bank. So jangan pilih penjamin, jangan pilih cagaran harta, pilih simpanan tetap. Kalau siapa yang ambil cagaran lah. Okey, simpanan tetap ni apa guna dia? Simpanan tetap dia macam ni. Katalah cikgu ni pinjam RM100,000 dan lulus RM100,000. Okey, dah lulus ni. Dia tak perlu sekarang. Cikgu ni tak perlu sediakan fixed deposit sekarang. Dia setelah lulus nanti, mara akan offer, okey dah dapat RM100,000. Cikgu ni kena sediakan hanya 10% daripada jumlah pinjaman. Faham? Kita buat simpanan tetap 10% daripada jumlah yang diluluskan. Kalau kita pinjam RM100,000 lulus, kita kena sediakan RM10,000 sahaja. Simpanan tetap. Kita akan buat dekat Bank Islam, dekat Bank Rakyat dan bagi dekat Mara, kemudian baru kita sign agreement. Okey, mudah. Dia tak minta rumah, tak minta tanah. Walaupun syarat dia memang ada cagaran rumah, cagaran tanah ada. Tapi jangan ambil lah. Sebab cagaran tanah, cagaran rumah ni complicated. Okey, sebab saya cadangkan kalau cagaran, ambil yang simpanan tetap tadi. Okey, jelas cikgu ni? Okey. Okey, Alhamdulillah. Okey, so bagi wanita, dia tidak ada cagaran. Right? Dia tidak ada cagaran sebab dalam wanita. Kalau bawah 50K. Tapi kalau macam Aisyah ambil lebih daripada 50K, dia kena cagaran. Kata ambil 100, kena cagaran. 50, 60, 70 kena cagaran. Okey. Okey. Yang kedua, yang ketiga adalah perniagaan mudah jaya. Yang ini sampai 250,000 kalau enterprise. Kalau Sdn Bhd sampai 500,000. Okey. So banyak ni. Bayaran balik kita dah bagi dalam calculator, dah ada dalam grup kita calculator, boleh buat main tarik-tarik lah. Tapi yang itu sampai 250,000 sahaja. Okey, tapi tuan-tuan boleh tengok lah. Sebab dia macam ni lah. Bila kita meminjam lebih daripada 100,000, documentation kita lagi padat lah. Kita buat terang dalam bab yang ketiga nanti. Okey, yang ketiga nanti. Okey, so Rafi sebenarnya dia ada banyak lagi. Macam saya kata tadi, dia ada 13 skim. Dia ada Putra dan Anita, SKIM. Dia ada lagi OKU. OKU untuk usahawan OKU. Kemudian dia ada Spike untuk usahawan kontraktor. Dia ada SMI, ada Putik dan sebagainya. Banyak lagi. Tapi kita yang biasa orang kita ambil 3 ni sahajalah. Sama ada Putra dan Anita ataupun SPIM. Pembiayaan marah. Jelas
Jelas? Okey. So bagaimana saya nak memohon pembiayaan MARA? Pembiayaan MARA ni sebenarnya ramai yang salah faham, ingat pergi pejabat MARA ambil borang. Sebenarnya itu langkah yang kedua. Langkah yang pertama yang tuan-tuan kena buat adalah tuan-tuan kena sediakan documentation dulu. Okey? Documentation ni apa? Documentation dia ada dalam part yang ketiga, nanti tak apa kita sembang sekarang. Basic documentation IC kita, SSN kita. Okey? Lepas tu kita punya sewa premis. Kalau nak skip ketiga ni tapi office kat rumah memang ada masalah. Syah, kalau kata yang SPIM ni agak susah sikit. Dia nak kena ada premis. Sebab jumlah dia melebihi daripada agak tinggi lah. Okey, agak tinggi. Okey. Tapi kalau Aisyah boleh pergi kepada yang Dananita tadi, maksimum 50K. Okey. Okey, so patah balik tadi dokumen, sediakan IC, SSN, bank statement, perjanjian sewa kedai. Kalau kita ada sewa kedai, kemudian kalau kita ada lesen PBT, sediakan lesen PBT. Itu basic Yang paling penting adalah tuan-tuan kena bawa rancangan perniagaan. Itu paling penting sebenarnya. Dalam rancangan perniagaan tu kita akan explain semua produk-produk kita akan explain segala-gala tentang kita, rancangan kita. Itu yang paling penting dulu. Bawa dokumen ni pergi pejabat MARA. Okey, pergi pejabat MARA. Langkah yang kedua, langkah pertama tadi prepare dokumen, langkah kedua pergi ke pejabat MARA. Pada pejabat MARA tunjuklah saya nak pilih skim yang mana. Dananita, SPIM ataupun Putra lah. Putra agak mudah. Putra tak perlukan kertas kerja. Putra mudah sikit. Okay, Putra ni kita bagi isi borang, ada borang ni isi sikit lah. Itu je. Okay, tapi sebaiknya adalah. Right? So ada dah benda ni, pergi pilih cakap saya nak ambil skim ni. Lepas tu barulah dia akan nasihat. Okay, Tuan MARA akan bagi satu senarai dokumen. Yang kita ketik, kita apa dokumen yang kita kena sediakan dan sebagainya. Jelas pada masa tu barulah kita balik dan kita isi dekat My Usahawan. Okay, My Usahawan ni mudah ada isi, macam kita isi SDR apa semua tu je, tapi SDR tu dia ringan sikit. My Usahawan ni dia complicated sikit. Kita kena isi lah, upload lah dokumen IC kita, SSN kita, bank statement kita semualah. Okay, setelah kita isi dekat My Usahawan, kita di akhir fill up tu, di akhir form tu, dia akan keluar satu macam apa bukan statement tau, dia akan keluar satu okay, nama pemohon, alamat, dia bawa pengesahan, kita sahkan, dia akan suruh kita cetak. Okay, cetak tu dalam bentuk PDF, kita print. Bila kita dah print, kita dah ada dokumen-dokumen tadi kan, contoh katakan kita dah ada SSN kita dalam ni, kita dah ada IC kita dah semua, kita dah ada rancangan perniagaan. Ambil yang sehelai yang dia bagi tadi tu, yang dia print dekat My Usahawan, letak dekat depan, auto state 2 set. Okay, so akan jadi 3 lah. Satu master yang semua dokumen ni, rancangan perniagaan kita, IC kita, SSN kita, bank statement kita, semua dalam ni. Dan yang kita print out daripada My Usahawan tadi, satu, kemudian kita buat 2 set. Kemudian kita akan hantar ketiga-tiganya ke pejabat MARA. Itu proses permohonannya. Okey? Jelas? Cik Munir? Jelas? Jelas. Alhamdulillah. So, dia tak nampak macam mudah, tetapi tidak mudah juga. Nanti Sipu akan share sekali kepada tuan-tuan dalam grup. Benda ni Sipu akan share format rancangan perniagaan. Bagi yang belum ada rancangan perniagaan lah. Sebab Sipu ada buat rancangan perniagaan untuk yang berminat hari tu. So kalau yang tak ada juga Sipu bagi benda ni lah. Ni macam mana nak sediakan format-format dia. Boleh follow je. Okay, follow format-format ni untuk hasilkan rancangan perniagaan. Okay. So ini dia punya documentation lah. Okay. So ada soalan nak bertanya, silakan. Saya pun minta maaf terpaksa cepatkan. Kita tak nak buang masa poket-poket sebab tuan-tuan dah ada ibu, tuan-tuan dah ada benda-benda ni, tuan-tuan sekarang ni sebenarnya nak perlukan sedikit maklumat untuk bermula. Right? So saya kongsikan maklumat tu lah. Daripada maklumat tu tuan-tuan sediakan sebab apa yang tuan-tuan dapat pada malam ni adalah asas dulu. Sebab lepas ni tuan-tuan akan mula untuk sediakan dokumen, ada masalah, tuan-tuan yang tuan-tuan bayar tu tuan-tuan akan tanya semua balik. Sipu what's our next step? Apa masalah dia dan sebagainya. Okay.
So Sifu make it short. Ada masalah? Ada faham tak? Cik Puan Nuraidah semua, Azmah, jelas? Okey, soalan yang baik Nuraidah. Ada soalan mengatakan Sifu bank, statement bank tu personal ke? Okey tak. Statement bank tu sekarang mulai tahun 2024, 2025 tahun ni. Semua permohonan pembiayaan MARA wajib ada current account. Wajib ada current account. Okey. Kalau dah pernah dapat tekun boleh dapat Aisyah. As long as bayar cantik lah. Kalau nama dah blacklist tak boleh lah. Okey. Kalau nama kita tekun ke, apa sahaja bank ke, tak ada masalah. Jangan MARA yang sama. Contoh, Aisyah dah ambil Putra, tak habis bayar nak ambil Dana Nita. Tak boleh. Faham Cik Munir Jadi kalau skim bawah MARA tak boleh. Tapi kalau Cik Munir ada ambil tekun, ada bagus Alhamdulillah. Okay, kalau dapat tekun, dapat MARA ke apa semua tak ada masalah. Boleh Okey, patah balik pada bank statement tadi, soalan yang cantik Sifu kena branding ke? Apa maksud branding Nuraidah? Sifu jawab bank statement dulu Jawab bank statement dulu. Okey, wajib 2024 wajib ada current account. Dulu tahun 2023 siapa pinjam tak ada current account dia akan masuk personal account. Itu Tapi 2024 no. Onward dia akan wajibkan semua orang ada current account, barulah setelah pinjaman diluluskan akan dimasukkan dalam current account. Okey, saya punya current account tak aktif sebab saya guna QR dan banyak personal. Okey, apa yang perlu dibuat adalah print personal account dan tunjukkan kepada MARA buktikan yang kita punya customer bayar QR ke atas account personal. Faham tak? Contoh Cik Munir jual burger, foto, customer bayar QR. Okey, bayar QR pakai account personal. Cik Munir bawa account personal tu tunjuk dekat MARA, saya punya customer bayar QR. Masuk account personal saya. Faham? Boleh. Boleh kahwinkan. MARA akan terima. Tapi kita kena jelaskan lah. Maksudnya kita kena cerita, saya supply frozen food tapi bukan produk sendiri. Tak ada brand. Tak ada masalah. Tak ada brand, tak ada masalah. Sekarang geran dia lain Kalau geran nanti dia perlukan kita menghasilkan produk sendiri, tak boleh jual produk orang lain. Isikan semua online. Yes, betul. Semua online. Then print out. Macam first step My Usahawan, semua dalam online dan print out. Bukan dua kopi tau. Bila kita isi My Usahawan, akhir sekali dia akan kata pengesahan tau. Maksudnya kita kena sebelum tekan submit tu kita nak kena check maklumat tu, number IC betul ke, nama betul ke, alamat betul ke, semua tu make sure semua tepat, ni kita sahkan, ni betul kita cetak dekat satu A4 dalam bentuk PDF, kita print PDF dan lampirkan di bahagian depan sekali. Faham Faham Okey. So, tadi Puan Nuraidah pasal brand. Brand tak kisah. Kalau tak ada brand pun tak ada masalah. Sebab kita menjual. MARA dia terima untuk trading. Tapi kalau brand, upload muda, dia tak terima trading. Dia kena produce produk ni. Dia ambil produk orang, packing tak boleh. MARA boleh. Faham? Soalan lain? Silakan. Bagus tu. Kamu dah ada soalan. Soalan lain. Silakan. Cik Azmi. Cik Munir. Saya buat printing, running business dari rumah. Okey, kalau printing apa yang perlu Cik Munir buat adalah bagi yang berniaga daripada rumah. Tuan-tuan kena ada pertama Facebook page, mesti ada, ataupun TikTok shop, ataupun Shopee. Ini kena ada. Sebab kalau orang berniaga daripada rumah, you kena prove yang you punya business online. Kata kalau Dong Rehan jual pemburu jalanan buat travel agent Katakanlah kita jual karipak ke buat pakai WhatsApp. Kita kena screenshot katalog kita. Kalau kita buat bisnes TikTok shop, kena ada muka depan TikTok shop. Faham tak? Kalau pakai Shopee, kena ada muka depan kedai tu. Faham jadi Cik Munir kena sedia, kena ada TikTok shop, nak kena ada Shopee shop, nak kena ada Facebook page. At least. Untuk membuktikan Cik Munir jual printing online. Kalau tidak, dia kata macam mana you jual daripada rumah? Kan? Mana premise you? Faham tak? So kita kena tunjuk kita punya kedai online kita. Sama ada website, Selfish, TikTok shop, Shopee shop, Facebook page, katalog WhatsApp. Kita kena screenshot. Yang kalau buat online, dia akan screenshot, customer minta testimoni. Faham tak?
Baju hasil cetakan Cik Munir berkualiti, seronok, puas hati, design cantik, kami suka, sekolah semua suka. Contoh, Cik Munir kena screenshot. Faham Faham Cik Munir? Jelas? Penting tadi? Faham. Okey, soalan lain. Soalan lain kalau ada pembiayaan marah. Kita cuba bagi semua orang dapat ikut. Sebab benda-benda ni tuan-tuan tak akan dapat dalam TikTok shop, dalam TikTok punya live ataupun Facebook. Ada pun soalan lain. Cikgu ni, Asma, kau tak tanya, kalau malu boleh je tulis. Ada soalan lain? Silakan. Tak ada? Tak ada, saya pun nak pergi kepada yang kedua. Grant. Macam pemburu jalanan Cik Norehan, Cik Liza apa yang paling penting adalah Cik Noriza kena ada semua screenshot customer punya feedback. Itu dengan Cik Munir lah. Okay, Cik Asha pun sama sebenarnya. Cik Asha dia buat art studio kan, ambil gambar kan. You have to prove it. Okay, lupa nak sembang dekat sini. Untuk pembiayaan MARA dia ada 3 jenis sebenarnya. Bila kita buat pembiayaan, contoh macam Cik Munir nak pinjam RM100,000, contoh Cik Munir nak pinjam RM100,000, dia ada 3 pecahan modal. Kena ingat 3 pecahan modal. Tapi pecahan modal yang ada orang nak join. Okey, selamat datang Cik Asrul. Okey, selamat datang Cik Asrul. Kita dah mula, tak apa. Nanti ada recording boleh tengok balik. Okey, dia ada, Cik Asrul dia buka kamera, tak ada masalah. Dia ada 3 pecahan modal. Modal yang pertama adalah modal pusingan. Modal yang kedua adalah modal alatan. Dan modal yang ketiga adalah modal bahan mentah. Okey. Apa itu modal pusingan? Modal pusingan untuk kita bayar sewa, bayar gaji, bayar apa. Benda lah. Modal alatan adalah kita membeli peralatan untuk menghasilkan produk. Macam Cik ini dia beli heat press. Contoh. Itu adalah modal pusingan. Saya boleh add company. Boleh. Itu bagus kalau addkan testimoni social media semua. Penting. Okey. Betul tu Syah? Okey. Modal alatan tadi Cik Munir macam beli heat press. Heat press tu modal alatan. Modal bahan mentah. Contoh macam Cik Munir beli dye baju dye apa lagi dulu saya pun buat juga tu. Yang stiker kan, yang nak heat press tu kan. Benda-benda tu. Right. Itu modal bahan mentah. Kalau orang buat sambal penyet, modal pusingan. Modal alatan, blender, kuali, dapur. Modal bahan mentah, bawang, sili. Faham So itu perbezaan dia. Di antara 3 ni, saya tak cadangkan yang bahan yang ketiga, bahan mentah. Sebab dia fluctuate. Fluctuate ni maksudnya harga dia tak menentu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. So kita jangan pergi yang ketiga. Kita pergi 2 modal sahaja, iaitu modal pusingan dan modal alatan. Cik Asrul berniaga apa Cik Asrul? Tak dengar Cik Asrul. Boleh buka mic. Ya Cik Asrul. Cik Asrul berniaga apa? Tak dengar Kalau boleh Cik Asrul type kenapa kau tak boleh ni? Okay. So dia ada 2. Modal pusingan, modal alatan. Cik Asrul, mesti apa? Dengar suara situ tapi tak ada cakap. Okey, saya berniaga perabot. Saya perabot. Membaik pulih perabot, menjual. Ini Cik Asrul dia. Second hand. Bagus. Macam Cik Asrul, dia macam saya beritahu tadi ada 2 modal Ada 3 tapi kita apa yang nombor 3 tu lah Macam Cik Asrul, kayu tu modal bahan mentah lah. Tapi saya rasa susah. Kita buat 2 modal. Bila kita buat pembiayaan MARA, dia akan minta pecahan modal tu dalam bentuk tak boleh 100%. Contoh kita nak pinjam 100% nak ambil modal pusingan, dia tak bagi. Dia akan minta at least 10% kita kena beli alatan. Faham? Kita kena beli macam Cik Asrul, kena beli gaji lah, pelbagai lah kan. Contoh lah, Cik Munir kena beli heat press contohnya. Tapi kalau macam kita bahan, macam equipment tu kita dah ada, kalau kita tulis lagi, kalau dia at least datang check macam mana tu? Dia macam ni. Ini nak kena cerita elok-elok ni. Untuk modal pusingan senang. Kita minta 90% katakan modal pusingan Katalah 100,000, Cik Asrul ambil 90,000 modal pusingan. Senang, dia bagi duit dalam akaun kita. Tapi modal alatan, ada kemungkinan dia akan bayar kepada pembekal. Sebab dia minta quotation.
Ya, betul. dia akan minta quotation. Faham? Betul. Jadi di situ kena pastikan kita betul-betul memerlukan peralatan tu lah. Yalah. Contoh macam Cik Asrul dah ada kaji nak tambah lagi 2-3 set lagi contohnya kan. Boleh lah. Cik Munir kata ada heat press sebiji nak tambah lagi 3 biji. Bagi quotation. Sebab ada kemungkinan dia akan bayar terus kepada supplier. Itu yang kena cerita tu. Tapi ada orang Sifu, I have current account but for another business. Tak boleh. Current account business lain tak boleh dia ambil kira. Dia tak akan ambil kira. Kita ada 3 business, 2 business, 1 travel agent, 1 restoran. Kita nak minta restoran tapi current account kita travel agent tak boleh. Kim, bagi pakcik air kosong. Agak ni. Sikit. Minta maaf So kita tak boleh pakai different company walaupun the same owner. Okay, the same owner tak boleh. Kecuali kecuali kita pakai enterprise tapi kita tak state ni bisnes apa. Dia duit perabot ke, duit kedai makan ke, kita tak cantum. Kita tak declare. Boleh. Tapi kalau Cik Asrul yang ni nama perabot, yang ini nama kedai makan. Tak boleh. Faham Sebab tu kalau orang enterprise ni dia selamat sikit lah. Dia boleh pakai je walaupun income tu bukan daripada bisnes tu. Okay, jangan declare. Jelas? Jelas. Jelas Alhamdulillah. Okay, masih sikit. Okay, so itulah marah. Okay, itulah marah. Sebenarnya ramai orang yang tak tahu dan ramai orang yang dia kalau kita nak minta peruntukan tu kita 10% tu untuk equipment lah. Boleh, betul. Saya Cik Asrul, ada customer Sifu yang ambil 90% alatan mu ada tau. Jangan terkejut. Sifu pernah tanya dia kenapa nak minta sampai 90%. Cuba bayangkan tuan-tuan, dia bisnes apa? Dia buka gelanggang silat. Yang ketiga, dia nak buat satu lagi yang keempat. Dia minta 90% adalah untuk membina gelanggang ni. So ada juga kes orang minta banyak peralatan daripada, sebab dalam peralatan ni boleh kita masukkan renovation. Okay, renovation. Contoh kita nak tambah awning dan sebagainya boleh. Tapi jangan sebab marah kalau kedai tu premium sewa dia tak akan bagi. Kalau premium sewa kita minta renovation dia tak bagi. Kita bukan kedai you. Nanti kalau you buat macam mana? Contoh. Okay, tapi kalau kedai kita minta renovation boleh. Tapi kalau kedai tu kita sewa jangan. Marah takkan lepas. Okay. Banyak sebenarnya ni. Tapi tak apa, kita dapat info sikit-sikit. Okay, ada soalan lain tak? Soalan lain? Ada. Okay, Sifu go to grant Okay, grant ni Sifu akan banyak bincang 2 grant yang paling penting lah. Satu grant Agro Muda, satu grant Digital Mara. Okay, Sifu tegang Digital Mara dulu Grant Digital Mara ni adalah grant di mana tuan-tuan akan dapat bantuan dalam bentuk promotion. Maksudnya contoh tuan-tuan ada kedai TikTok shop, ada kedai FB dan sebagainya. Mara akan cover duit promosi untuk buat TikTok shop, buat FB ad. Okay. Dia akan bayar sampai 2 ke 3 ribu ringgit sebulan kepada agensi. Agensi akan runkan iklan tu untuk anda. Faham tak? Ini grant Digital Mara. So apa yang perlu kita buat? Dokumen yang kita bab yang ketiga nanti, sekejap lagi saya masuk bab yang ketiga, simpan dokumen tu. Sebab grant Digital Mara akan dibuka pada awal bulan 1. Jangan tunggu lagi. Awal bulan 1. Sebab tu tuan-tuan kena join kelas ni sebab tuan-tuan kena tahu penyediaan dokumen tu. Awal bulan 1 dia buka tak sampai 2 minggu habis. Macam mana nak mohon grant ni? Grant ni bila dia bulan 1 je pergi pejabat Mara daerah kata saya nak borang Digital Mara. Grant Digital Mara. Kemudian tuan-tuan pilih agensi pemudah cara. Dia panggil pemudah cara. Pemudah cara ni adalah agensi yang dilantik oleh Mara untuk menjadi social media punya agensi tuan-tuan. Yang akan tolong buat TikTok shop, yang akan tolong buat BTT, yang akan buat FB ad. Mara akan bayar pada diorang. Tuan-tuan just bagi bahan, diorang akan promote. Macam mana orang nak pergi ramai datang kedai kita kat TikTok shop dan sebagainya, ataupun kita buat servis kita nak bagi orang senang viral kat TikTok. Mara akan cover sampai 9 ke 12 ribu ringgit kos keseluruhan 6 bulan. Okay, ini untuk semua perniagaan. Untuk semua.
kecuali pertanian dan peternakan. Kalau macam tuan-tuan buat baju ke, tak, Ashad, that's different. Itu adalah digital madani. Digital madani totally different. Digital madani dia bagi handphone, dia bagi notebook, dia bagi POS. Itu bukan digital mara. Digital madani lain. Dia bagi sampai 5,000. Itu digital madani yang kita talk ni adalah digital mara. Okay. Sebab digital madani ni dia untung di bawah kerajaan jugalah, tapi Maxis, Machine Hero, dia orang buat apps, kita akan dapatlah apps tu. Dia bagilah satu handphone yang harga 3,400 kan. Tapi dia orang claim pada kerajaan 5,000-6,000. Jadi digital madani ni saya tak nak sentuh lah. Not so good for you lah. Dia tak bermanfaat pun sebenarnya. Tapi kalau digital mara tu dia lebih bermanfaat lah. Sebab digital mara tu dia betul-betul promote kita punya bisnes dekat TikTok, dekat Facebook. Okay. Jelas ya? Okay, untuk Grand Agro Muda. Ada soalan ke? Tak ada soalan Sorry tau, saya pun tak nak lama-lama sangat. Sebab tuan-tuan pun 45 minit je kita punya fokus. Lepas tu kita dah hilang fokus. So kita make it very simple. Okay. Okay, alright. So Grand Agro Muda, untuk makluman bagi yang tidak ada bisnes pun tak apalah, at least dapat information Grand Agro Muda ni saya pun suka, alamak tak boleh. Untuk e-hailing boleh? Tak boleh share. Untuk Grand Digital Mara semua bisnes boleh. Tapi tuan-tuan kena pandai lah. Kena pandai. Kena pandai maksudnya janganlah direct sangat. Okay. Ini adalah grant untuk agropreneur muda startup. Okay. Dia cuba make it short lah. Kita akan bagi kat tuan-tuan benda ni. Tuan-tuan boleh tengok nanti. Yang ini dia bagi sampai ke RM30,000 sahaja. Tapi RM30,000 ni bukan untuk IAT tau, untuk pertanian dan peternakan. Sebab dia ada 4 sektor yang utama Sektor pertama tanaman ni tuan-tuan nampak Ni tanaman. Ini sektor pertama di bawah Grand Agro Muda lah, tanaman ni. Okey, yang kedua adalah ternakan. Yang ini RM30,000, yang ini RM30,000. Kemudian perikanan RM30,000, yang ini RM20,000. Ini buat keripik pisang, buat baudu, buat apa lagi. Ini semua produk-produk IAT lah. Tu dalam ni ada dia punya, saya akan bagi PDF dalam group. Nanti tuan-tuan boleh baca lagi. Okey, setiap satu benda ni ada agensi dia. Tanaman dia ada berapa? 10 agensi. Ternakan ada 6 agensi. Perikanan ada 5 agensi. Industri asas sains 13 agensi. So, satu je saya pun nak cakap. Satu je. Tuan-tuan kena pilih agensi yang paling mudah dapat. Semuanya kita boleh apply ke? Noridah meniaga apa Noridah? Noridah meniaga apa? Kalau buat industri asas tani, tak ada masalah. Apply grant je. Grant, apa beza grant dengan pembiayaan? Semua orang tahulah, pembiayaan kena bayar balik, grant tak bayar balik. Yang lagi satu, grant, pembiayaan dia akan check sitos kita. Okay, dia akan tengok sitos, blacklist kita. Grant tak tengok. Grant dia tak akan tengok blacklist kita. So, dia tak minta financial report kita. Dia tak minta bank statement kita. Okay, so itu grant lah. So bagi industri asas tani, saya pun nasihat satu je. Kalau ada dalam ni, ada juga sebenarnya yang join 15 orang ni yang buat Grand Agro Muda. Pilih Marti. Itu je saya cakap. Jangan pilih yang lain. Tips dia mudah je. Dia ada 13 agensi pelaksana. Pilih Marti. Sebab kalau tuan-tuan pilih Jabatan Pertanian, tuan-tuan akan menyesal. Sebab Jabatan Pertanian ada puluhan malah ratusan usahawan di bawah dia. Dia macam mana yang grant? Kita bercerita sikit lah bagi tuan-tuan nampak. Agro Muda ni, dia akan bahagi pada 3 fasa. Fasa yang pertama bulan 3, fasa yang kedua bulan 7, fasa yang pertama bulan 10 dan bulan 11 ni akan ada ni. Okey, berapa orang yang dapat? Okey, bayangkan untuk memohon ni, sebab tu dalam live saya gelak kadang-kadang. Dia orang kata, alah tak payahlah join kelas ibu tu, pergi je ikam.kpkm. Okey, pergi lah. Sebab dalam ikam tu yang mendaftar ratusan ribu orang.
ratusan ribu orang mendaftar. Tuan-tuan tahu berapa yang dapat? Setiap negeri hanya 20 usahawan maksimum setahun. Setiap negeri. 20 usahawan je. Bukan 20 usahawan tu serentak. Bulan 3 dia ambil 5 orang. Bulan 7 dia ambil 5 orang. Bulan 10 dia ambil 5 orang. Macam tu je. 20 orang. Macam mana tu? Bayangkan ni prosedur dia. Setiap bulan 3 dia orang akan meeting, dinamakan MAFI meeting. Kementerian Ministry of Food and Insecurity, something like that MAFI ni, dia akan meeting pada setiap bulan 3. Semua agensi ni akan berhimpun. Jabatan Pertanian, Parti, Pharma, macam-macam lagi dah. Dia berhimpun, semua orang akan table. Usahawan pertanian ni dia, usahawan pharma ni dia, usahawan mati ni dia. Daripada keseluruhan yang di table tu, setiap negeri hanya 5 ke 10 orang je yang akan dipilih. Bayangkan. Sebab tu benda tu, jangan excited sangat kalau kata, wah 20,000, 30,000, jangan. Sebab kita mohon sekarang, tapi kita belum tentu dapat bulan 3, belum tentu dapat bulan 7, belum tentu dapat tahun ni. Tapi tak rugi pun kita memohon. Sebab tak ada apa-apa pun kita nak kena buat. Faham jadi grant tu kena make sure tuan-tuan pilih mati. Itu basic aku cakap. Step-step dia ada dalam e-book tu. Okay. So jelas. So pembiayaan dah settle, grant dah settle. Yang ketiga adalah persediaan. Basically, kesemuanya sama ada pembiayaan ataupun grant, tuan-tuan kena ada rancangan perniagaan. Basically, okay. 3 dokumen yang paling penting dalam permohonan pembiayaan ataupun grant. Pertama, rancangan perniagaan. Okay, nanti semua bagi dekat sini dalam grup pun semua bagi juga template bagi yang tak ada. Yang kedua, laporan kewangan. Tuan-tuan kena ada penyata aliran tunai, penyata untung rugi, kunci kira-kira. Okey, kalau ada yang berminat nak template tu boleh WhatsApp situ lah, personal situ kongsi. Okey. Dan yang ketiga adalah profil syarikat. 3 dokumen ni penting sangat. So selalu situ nasihat kepada usahawan, sebab what we call ramai juga yang berhadapan dengan masalah di mana bila dia buat dia tak tahu letak kat mana. So apa yang situ nasihat, tuan-tuan adakan semua dokumen tadilah, kad pengenalan, SSM dan statement semua tu. Okey, dah ada satu. Rancangan perniagaan, yang 3 lagi tambah rancangan perniagaan, penyata kewangan tu, yang 3 benda tadi dengan 3 profil syarikat. Tuan-tuan masukkan dalam satu online punya website. Bukan website. Dia bagi percuma ni, mega.io. Dia bagi 20 gig kot, 10 gig kot percuma. Tuan-tuan masuk je dekat sini, simpan dalam ni. Okey, sebabnya bukan suruh simpan dalam ni. Kenapa? Sebab dalam ni dia macam cloud base. Cloud base ni maksudnya maklumat tu tak ada orang yang ambil pun, dia ada password sebagainya. Cuma tujuan tuan-tuan simpan dalam ni, digital master file, adalah untuk tuan-tuan mudah tak hilang. Bila bulan 1, bulan 12, dia akan buka. So tuan-tuan dah ada semua dokumen ni, prepare, letak dekat sini, keluar je grant, masuk terus. Jangan tunggu lagi. Ini kalau sibuk letak dalam link lah. Kalau siapa yang nak tahu. Okey. Letak dalam link. Okey. So benda-benda ni tuan-tuan kena bersedia. Basic dokumen, rancangan perniagaan ni, kad pengenalan SSM ni wajib ada, bank statement, sewa kedai. Yang kedua, 3 dokumen tadi, rancangan perniagaan, laporan kewangan dan juga profil syarikat. Mesti ada. Okey. Lepas tu yang keempat ni, yang ni lah, kalau tuan-tuan ada TikTok shop, apa semua, testimoni customer, itu kena ada. Itu je, tuan-tuan simpan benda ni dalam satu folder ataupun satu file, kemudian tuan-tuan standby. Sebab start bulan 12 ni, semua dah buka. Okey, antara yang akan buka bulan 12 ni apa? Pertama ni tabung usahawan belia. Yang pertama akan buka pada 15 hari bulan 12. Tabung usahawan belia ni untuk usahawan yang belia berumur 30 tahun ke bawah. Okey. Alhamdulillah anak situ dah dapat tiup tahun ni.
tube dia bagi dalam bentuk duit RM15,000. Dia bagi dalam bentuk duit RM15,000, tapi kena ikut training lah. Dia dapat hari tu, dia interview bulan 3. Dia interview bulan 3 anak sibu. Bulan 5 dia orang ada 8 hari training. Kemudian bulan 9, bulan 10, bulan 8 dan 9 baru dapat RM15,000 tu lah. Okey, kalau grant agrotutor dia akan bagi dalam bentuk alatan. Ada yang saya tolong dekat Alustar, Rumah Manis Mas, dia dapat RM20,000. Dia dapat tabletop, dia dapat freezer, dia dapat chiller. Okey. Kalau yang marah ramai jugalah yang sudah buat, alhamdulillah dapat. Tapi basically yang aku nak terang dekat sini, very short and precise, tuan-tuan kena ada dokumen-dokumen tadi lah. Dokumen asas, rancangan perniagaan, laporan kewangan dan juga profil syarikat, dan juga yang ketiga tadi tu adalah tuan-tuan kena ada semua lah. Kalau yang buat Photoshop, yang buat Shopee, kena ada benda-benda tu. Standby sebab start daripada bulan 15 hari bulan 12 dah mula keluar grant. Grant tube dia akan buka 15 hari bulan 12 sampai 3 hari bulan 1 selalunya. Tapi isi waktu pejabat sahaja, Sabtu Ahad tak boleh, malam tak boleh. Isi waktu dia orang office hour, dia ketat sikit. Lepas tu daripada pertengahan bulan 1 dah start keluar grant digital Mara, standby. Kemudian tuan-tuan dah boleh apply untuk Mara. Kalau kata pergi je, kalau dia kata tutup pun cuba juga. Sebab dia akan buka permohonan the next pada bulan 2 tahun depan. Last ni, bulan 10-11 ni last dia buka. Kalau dia tutup, dia akan buka balik bulan 2 dan bulan 3 tahun depan. Tifu, Ya. kalau pembiayaan, kalau saya macam yang ni saya buat pembiayaan, dia tutup tutup untuk tahun ni ujung tahun ke macam mana? Selalunya hujung tahun. Dalam bulan 11-12 dia tutup. Dia tutup tu bukan sebab apa, sebab pun sebenarnya cerita panjang tau, peruntukan lah, dia ikut peruntukan. Ada negeri peruntukan cepat habis, ada negeri yang lambat habis dan sebagainya lah. Tapi kalau boleh kita selotok dengan Mara supaya kalau dia tak lepas juga kita sekarang masuk juga. Sebab bila dia masuk dia tak tolak tau. Maksud dia buka esok, kita yang pertama dia proses balik. Sebab online saya dah isi dah semua. Lepas tu yang fizikal saya tak bagi lagi sebab 14 hari kan. Cantik. Okey, tu dah okey dah. Jadi dah masuk online, Mara kata okey, tak apa. Dan dia kata okey, dia kata terima okey je. Dia dah terima, cuma fizikal lah. RP saya belum bagi lagi. Okey, cantik je Sol. Boleh. Tak ada masalah. Yang lain pun sama sebab kadang-kadang ada tempat yang dia orang tak nak ambil, dia orang kata dah habis. Kita push lah bagi masuk juga. Tapi dia orang memang minta saya punya RP semua. Bagus. Tak ada Cik Aisyah. Mara dia ikut peruntukan. Kalau tak grant pun mesti dia. Pembiayaan pun dia akan tengok per tarikh juga. Tapi insya boleh masuk. Masuk je dulu. Jangan tunggu lagi. Okay, masuk je dulu. Sebab grant dia akan buka pada bulan 1. Okay. So, ada soalan lain silakan. Dulu saya grant saya pernah dapat tapi under CIMB. Oh, bagus. CIMB, Felda dengan UiTM. Bagus. Dia dah banyak. 20k jugalah dapat. Alhamdulillah. Bagus. Tapi kursus 2 tahun. Itu biasalah Cik Azrul. Biasalah. Okey, ada Ahad. soalan lain? Nur Rehan. Terima kasih Cik Azrul. Sharing. Terima kasih. Nur Rehan ada soalan tak? Izzah? Ada soalan nak bertanya? Sebab tu saya minta dengan Sifu RP yang boleh edit sebab saya akan yang masuk ke yang dulu. Sebab dulu saya pernah masuk. Saya dah pernah buat RP. Cuma saya compare lah. Okey. InsyaAllah. Boleh je. Dah dapat kan yang salinan tu kan? Dah apa-apa beritahu lah. Okey, alright. Macam Izzah ada under Motek tau. Ministry of Tourism pun ada grant. Cubalah pergi rebut. Motek dia bagi grant. Terutama sebab sebenarnya kalau Izzah tak ada homestay. Kalau yang ada homestay dapat grant daripada agrotourism ada. Marti ada grant agrotourism 100,000. Motek ada grant untuk pelancongan. Semuanya banyak. Sebab tu saya pun kata standby semua dokumen tadi. Standby simpan. Okay. Keluar ambil. Okay. Soalan lain silakan. Ada tak? Sorry saya pun buat very short and precise sebab kita pun nak propel sampai pukul 11-12 tu mengantuk kan. Kita buat macam ni, dah jelas. Sebab tuan-tuan nanti tu akan follow up dan bertanya lagi. Personal. Kan? So, Izzah pun dah mengantuk lah tau. Ya Izzah? Izzah mengantuk kan Nur Rehan? Mengantuk ke tak Okay, Alhamdulillah. Okay, ada soalan lain?
Fotografi tak ada ke any special grant? Digital Mara tadi. Tapi kalau sebenarnya ada satu lagi grant ni bawa SME Corp. Dia grant ni sampai 200,000. Tapi grant ni memang payah nak dapat. Tapi boleh cuba. InsyaAllah saya cuba dapatkan information tu. Tapi dulu saya SME Corp selalu panggil saya. Bagus Grant. tak tu? Dia bagi sampai 500,000 dinamakan BEEP. Bumi Putra Accelerated Entrepreneurship Enhancement Program kot. Dia bagi sampai 500,000. Tapi dia dulu jadi grant lah. Grant yang pertama, grant yang dia bagi duit, dia bagi barang kat kita. Grant yang kedua, kita kena beli pakai duit kita dulu, lepas tu kita claim balik. Jadi 2 grant. Selamat. Aspa, sorry, you join dah dekat nak habis dah. Minta maaf. Aspa Nisha Zini sorry, dah nak habis dah. Tapi tak apa, kita ada rakaman. Nanti boleh tengok dekat rakaman lah. Okay, ada recording. Okay, ada soalan lain tak? Silakan. Silakan. Asma semua. Jujurlah, Siput Tengah ni faham ke tak faham ni? Jelas ke tak? Aisyah, Nurihan jelas tak? Faham? Masih blur sikit-sikit Tak apa. Itu biasa. Ada konteks. Sebenarnya tak nak lah cakap besar sangat. Ada orang kata, wah dia ni mentang-mentang cakap semua dia tahu. Tapi pengalaman lah. Sebab itu tahun dah 51 bekas kaki tangan kerajaan. So pernah lah dapat info-info kawan-kawan ni. Mana boleh, sebab tu saya punya kelas, saya tak buka sampai 30-40 orang. Sebab dia, bila ramai-ramai, kita serabut nak untuk tanggungjawab. Lepas tu dia buka 15 orang minggu. Sebenarnya ini bukan main business tau. Ini siapa lebih kepada benda lain. Tapi yang ini macam nak batu tuan-tuan lah. Sebab ramai orang dah kena scam. Ada orang bayar sampai 3,000, 5,000 untuk dapat grant. Tapi last kali apa tak dapat? Dia kata dia ada kabel lah. Betul? Dia kenal orang dalam lah. Betul. Bayar bukan sikit tuan. Bayar sampai 3,000, 5,000 sekali bayar. Betul. Last kali. Ini tuan-tuan nak bayar RM99 tu untuk ilmu. Tuan-tuan dapat ilmu, buat sendiri. Ada rezeki insyaAllah. Macam tu lah kan. Tak nak janji bulan bintang lah kan. Itu insyaAllah cubalah kan. Dia nak buat kertas kerja tu yang leceh Sifu. Betul. Tu yang sebenarnya. Betul, tepat sekali. Selalu buat kerja lain, buat kuih, buat perabot. Ni dia duduk depan komputer, sakit kepala. Betul, tepat sekali. Itulah kalau ada yang nak pergi, silakan. Okay, so Sifu minta tolong, terima kasih banyak-banyak pada yang join kelas. Kalau ada sudi tu, tulislah kat feedback sikit dalam grup kita tu. Apa kan, nak promote je lah kan untuk next test. Lepas tu kan bulan 11 sampai bulan 1 ni nak start buat kelas, ajar orang macam ni, ketua, bagi format. Kalau masing-masing ada rezeki, tahun lepas Sifu dapat dekat 30 orang dapat. Tapi bukan semua grant lah, ada pembiayaan, ada grant digital, ada TIU. Alhamdulillah. Masing-masing lah rezeki kan. Tapi benda tak uji pun, tuan-tuan prepare, standby, dokumen ni, keluar je. Masuk. Jangan tunggu tu. Kan? InsyaAllah. Okay. Okay semua, ada soalan nak? Tanyalah guys, jangan senyap. Betul. Okay lah. Kalau tak ada soalan sampai setakat ni kot. Boleh Cik Aswar sampai setakat ni Boleh je. Saya nak ilmu-ilmu. Betul, insyaAllah. Okay. Kepada yang ikut rakaman pun nanti boleh bertanya juga. Terima kasih Cik Asrul bagi feedback yang menarik. Bagus, ada banyak ilmu kita kongsi tu. Kan? Sebab dulu saya tahun 2019 sebelum PKP saya dapat 20,000 under CMB. Bagus. Sebab itulah bukti kepada semua sebenarnya grant ni wujud. Bukan kata klaim tau. Memang wujud. Tapi satu dia memang dia tak bagi duit. Dia memang kita kena buat kertas kerja untuk equipment sahaja. Betul. Tepat sekali. Dia memang dia tak bagi duit. Kalau mana-mana grant jaranglah bagi duit. Dia orang memang buat 60,000 pun dia tak akan bagi punya. Betul. Tepat sekali. Dia cuma satu yang bagi dia tiup je. Tapi tiup tu pun dia bagi kepada budak-budak belia lah bawah 30 tahun. Tiup SME tiup. Dulu saya dapat tapi tak tahu macam mana. Kejap tak email. Dah lah tak bagi. Biasalah tu, ramai je.
Okay. So terima kasih Ejaz kan jangan pernah untuk saya. Boleh Syah? Syah dah hantar kan? Syah dah hantar kan juga kan? Dia suruh buat. Okay, so terima kasih semua for your time. Dia ruangan ni cikgu nak minta halal lah. Apa yang cikgu dah kelas cikgu masa semua tu kan. Tuan-tuan bagi. Tapi jangan, ini bukan terakhir. Ada masalah bertanya je, PM je. Direct je. Kita cuba bantu semampu mungkin Tak ada bulan bintang lah. Tapi insyaAllah mana yang tak faham boleh bertanya dan sebagainya. Sampailah tuan-tuan memohon lah. Kan, kita fikir macam tu lah. Tapi sifu tak adalah garanti dulu sebagai. Tapi insyaAllah membantu tuan-tuan apa yang boleh insyaAllah. Okay. Kalau kewangan macam mana ada masalah nak buat ke, beritahu je lah. Alright? Okay semua. So, terima kasih atas masa semua. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. InsyaAllah. Okay semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.